Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ni saya nak tunjuk cara untuk kekalkan nombor lama anda ke TuneTalk. Pertama kali korang nak kena ada app TuneTalk lah. Boleh install dekat Play Store ataupun App Store. Okey, dekat app TuneTalk korang klik Save Registration. Klik Let's Begin. Okey, dekat sini pilih Switch to TuneTalk. Dekat sini korang masukkan nombor lama yang korang nak kekalkan lah. Okey, dekat sini korang pilih telco lama korang lah. Kalau kata korang pakai Maxis, pilih Maxis. Kalau pakai U-Mobile, pilih U-Mobile. Klik confirm. Pilih physical SIM, klik confirm. Dekat sini korang nak kena scan barcode yang ada dekat belakang singkat, klik confirm. Pilih dulu nombor sementara. Korang boleh type 4 digit akhir belakang ataupun pilih je dekat senarai tu. Kemudian klik confirm. Okey, dekat sini korang pilih plan data. Kalau tak nak pilih lagi, korang klik je skip. Okey, scan dokumen. Dekat sini korang nak kena scan IC lah, IC ataupun pasport. Pastikan yang original punya lah. Masa scan tu jangan bagi ada silau tau, biar dia clear. Okey, dekat sini korang nak kena selfie lah. Selfie untuk pastikan bahawa korang ni pemilik IC. Okey, dekat sini korang nak kena check balik detail korang. Check nama dengan nombor IC. Pastikan betul lah. Kalau tak betul nanti proses kekal nombor lama ni dia tak berjaya. Okey, masukkan contact number. Pastikan nombor contact number ni nombor aktif lah. Okey, kemudian email. Email ni wajib email yang aktif lah. Sebab dekat sini dia akan minta OTP nanti. Okey, bila dah isi email, korang klik verify. Nanti dia akan hantar OTP dekat email lah. Okey, dekat sini korang kena isi nombor OTP yang dihantar dekat email. Kemudian klik confirm. Scroll ke bawah, korang nak kena tick 3 kotak ni. Tick 3 kotak ni, lepas tu klik confirm. Okey, sekarang SIM card korang dah aktif dengan nombor sementara lah. Dekat sini nanti korang nak kena tunggu SMS pengesahan dari telco lama. SMS tu korang nak kena reply lah. Korang kena reply. Lepas tu tunggu je line telco lama tu mati. Bila dah mati, itu tandanya proses kekal nombor lama anda telah berjaya. Okey, kalau korang keliru ke apa ke, korang WhatsApp je saya tanya. Tak ada masalah. Okey, sekian, terima kasih.